kau pergilah. Tak, kita tak pergi. Tapi dekat depan ni ada like kuda masa tu. Ada Acik, ada Assalamualaikum. Mak, abang. Ada Cik Imam sini. Ayah? Ayah masa tu Ha? tak ada. Ha. Oh, ayah. Ayah tak ikut. Itulah. Lambat lah sampai. Ayo. Kolam tak ada cik cakap. Air kolam tak ada? Tak ada. Ha? Kolam. Kolam tutup. Malaysia bang. Standby. Saya tak ingat check in nama atas nama siapa. Check in. Tengok. Okay, saya terangkan dulu. Okey. Set kunci ni dia ada 4 item. Nanti saya kat minta puan-puan set kunci 4 item ni. Okey. Saya balik lah. Ha. So password wifi ada belakang kunci ni. Alright. So puan punya ni termasuk dengan sarapan. Percuma untuk 2 orang. Untuk add-on budak berapa ringgit ke sini? Kalau 6 hingga 12 tahun RM15. Kalau add-on dekat restoran kita lah besok pagi. Kat kafe lah. So untuk masa tu pukul 7 hingga 10 pagi. Okey. So yang gelang ni untuk mandi kolam renang ada 4 gelang. Okey. Budak 4 tahun ke bawah tak perlu pakai. Maknanya saya kena tambah lagi seorang lah. Sebab 5 orang. Bapak dia? Kalau 1 orang RM10 puan 1 gelang. Boleh lah. Saya add on. QR. QR boleh. So untuk gelang ni mandi dia petang ni sampai pukul 7 malam. Okey. Dan besok pagi 8 hingga 11.30 pagi. Boleh. So ni ada 10% discount. Kalau puan nak order makanan dekat restoran kita boleh guna untuk sekali pakai lah. Sama ada untuk nak tambah sarapan boleh, untuk makan malam pun boleh. Okey. Tambah sarapan tu boleh guna kupon yang 10% ni lah? Boleh. Alright. Saya minta puasan bawah ni. Asip. Tanya pakcik tu gurau. Apa dah? Boleh parking depan. Ke lobby dia. Mai ada kolam ah? Memanglah ada kolam. Ya, tapi dia buka. Buka. Kolam ikan. So boleh parking depan-depan. Dia cakap. Kita. Nombor 2 kan tadi dia cakap. Yang mana? Bangunan nombor 2. Inilah tingkat 2. Kat bawah sekali kan? Dekat bawah sekali ke? Tak lah. Nombor pun nombor. Parkingnya penuh di sini. Mana ada parking ni? Tadi dia cakap boleh parking kat sini. Tapi ternyata penuh. Ni parking bilik kita. Satu, dua. Dia suka yang toilet tu yang buka sendiri. Tak ada apa. Kosong je. Kita tu pun baca. Nak letak foto. Sabun dia dah ada dah. Shampoo. Cek. Alah. Miau. Kasut lampu dia. Jom. Mana? Jalan sana lah. Jalan. Kereta kat depan tu je. Dekat. Nak pergi mandi. Kena pakai tag. Jalan je lah terus. Sini pun ada bilik orang. Kita orang okey sikit lah dapat bilik bawah. Taklah penat. Ada mesin lah. Mesin air. Keluar. Jom. Kat sini ada pool, ada pantai. Jalan terus. Kita menuju ke pantai. Pantai ke pool. Dari sana ke sini. Oh tu. Ada apa dia? Cepat saya.
Tengok pantai dulu je Maris. Boleh pergi pantai tak? Oh, tu kafe dia. Kita orang first time pergi sini. Jom, pergi tengok pantai dulu jom. Ni yang umi slide-nya. Wow, dah gerimis. Kita nak pergi pantai. Nak tengok pantai dia je kejap. Ada monyet toyol. Tolong, dia dah trauma. Alah, jangan ni lah. Monyet tu karam tau. Dia ada Oh, tu yang balau punya apa tu? cakap tu. Ha. Ada pantai ke? Oh, sana tu dia punya juga ke bukan? Sana tu public. Dia private beach. So tak ada orang lain. Melainkan guest. Ainul. Air kasut. Tak sabar nak mandi pool. Tapi Umi kata kejap mandi laut dulu. Lalu je lah. Monyet. Cakap belakang Umi. Cakap belakang Umi takut. Dia panas. Kau besar ke? Aku besar cakap dengan dia. Jangan tang nanti kau jangan tahu. Hujan rintik-rintik. Simpan diri mana ni? Apa dia? Letak sini lah, slipper sini. Ha. Sinilah yang letaklah elok-elok. Dalam lah yang ni. Alah, hujan. Sana tak dalam. Kat sini je. Main slide. Ajak adik pergi pusing sana. Pusing sana. Pergi yang sana. Tak boleh slide. Pergi sana. Situ tak dalam. Aduh, hujan. Main nak main slide. Pergilah. Sana Ainul Madia. Orang pusing ke sana kan? Ikut Aris. Hujan. Dekat luar ni pun ada kedai makan. Kalau korang nak share makan. Dah 6.30. Kat sini ada bilik persalinan. Tak masuk. Cafe. Nol. Best ke tak best? Tapi sana tenggelam. Baik-baik licin. Sini Nol.
mana pun. Ni Bayu Balau ni Bayu Kejora punya. Suka. Sini kau. Sini. Acik sini, acik sana. Kau sebelah. Kau dah itu dah kan? Dah. Jauh. Belakang sana, belakang. Dah nyanyi kan lagu untuk abang kau. Nyanyi. Birthday to you. Happy birthday to you. Dah baca bismillah Dah. dulu. Tiup dulu. Tiup. Sama. Tiup. Nah, dah. Sabar. Lah, Sabar. kita yang tiga semua. Ni I jadi Aris dengan Acik. Itu Ainonda kan? Tapi kau tiup sama je lah. Alah. Sama je lah. Nah. Pegang. Astaghfirullah. Lemak. Dah. Janganlah kutip. Dah. Kita tour apa yang ada waktu malam. Yang 2 orang tu tak nak ikut. Duduk kat bilik. Ada yang buat family day. Pucut. Mana yang Shelly dia tu? Sini Ni lah dalam ni Ni rumah orang kot. Tak besar pun resort dia. Dia makan. Boleh lah pusing. Ni kafe. Besok pagi breakfast kat sini. Ainul. Full suasana malam. Kita nak terkejah pintu tu nak pergi tengok nak gimana. Ada kedai makan. Ainul kereta Ainul ada. Shelly di sana Oh tu yang jenis Shelly. Yang berapa ringgit? RM90 100 lebih kan? 110. Alah JT dia gelap JT dia lawak ni kalau siang. Air. Teh. Air tak pelan. Ambil Aris. Ni nak pokok. Sekejap. Nak pokok pelajar. Dia ada coklat tu. Roti. Pasta. Nasi lemak.
Check out. Nak apa, Cip? Check out. Aina, bye-bye. Terima kasih. Ya, ikan. Besar ni ikannya. Ha. Bye-bye.